Okey guys, Assalamualaikum, selamat berpuasa. Sekarang saya berada di Parimunta berhadapan dengan selera Ramadan di Bunga Raya Resort. Di sini salah satu pot yang orang panggil terbaru untuk pot makan kerang. Oh, tempat sini elok dan suasana dia nyaman. Okey, dia ada banyak kopi. Inilah kopi dia. Sebelah kopi hut tu dia ada Chef Ang. Oh, dia macam berbola-berbola. Dia Chef Ang. Lok-lok. Dia ada lok-lok. Mana chef dia? Chefnya keluar. Chef dia keluar. Okey. Ni dia punya bakar-bakar cek. Oh, Giamara punya. Oh, saya pakai lah. Okey. Kita boleh support orang-orang Giamara ni, kawasan ni. Oh, tapi tempat dia begitu nyaman rasanya. Dia tengok pemandangan. Wah. Dengan ada pokok. Jom kita pergi jalan belah sana. Sebelah sini okey, bangkit. Dia ada bangkit, dia tom yum. Dia punya tom yum macam-macam dia pun. Okey. Dia macam-macam Maggi pun ada, macam-macam tom yum, Maggi semua ada. Okey, sebelah sini air balang. Yang paling best ni suasana di sini. Tengok suasana, ada pokok. Ada pokok kelapa juga. Suasana sini nyaman. Sini dia kios-kios ni ada lacikang, laksa, mi kuah, chef jalan nak kemak. Sama yang tadi tu. Satu tuan kot. Sini kita tengok apa, dapur santai. Dapur santai dia buat kuotiao visual. Tengok. Dia punya okey, jom kita ke depan pula. Sini ada biusuk opah. Biusuk opah. Dia okey, kita tengok apa biusuk opah. Ada bakso. Pulut mangga, alatai pun ada. Boleh. Jom kita pergi depan pula. Okey. Dia kawasan ni memang begitu tertarik untuk bagi saya tengok. Dia kios dia pandai depa susun. Ni cucuk udang warisan. Cinta rasa orang lama. Oh, cucuk udang ni. Dia punya cucuk udang. Kalau nak beli cucuk udang pun boleh sini. Memang ada macam-macam. Ada telur, ada ubi, ada cucuk, ada tokwa. Banyak jenis untuk kita pilih. Okey. Cucuk warisan dapur cipta. Okey. Lok cin ayam sikit, ayam susu, daging susu Thai. Pot mak darah, jom kita tengok dia punya. Sate ikan pun ada. Ni dia boleh bakar. Okey, dia punya menu dia macam ni. Ayam susu, ayam skewer, madu, black pepper, lagi susu, sosis. Dia ada saiz. Jom kita pergi belah sana juga.
Kita pergi belah sip. Okey. Sini pot dia terlalu santai. Kalau orang. Okey, sini ada buah-buahan. Colek buah pun ada sini. Humaira. Yang ni kita buat 100 gram RM3 saja. 100 gram RM3 saja. Buah timbang. Tapi kuah asam semua free. Tak timbang. Timbang buah sahaja. Oh. Buat satu Asam dengan ambil bekal tu. asam dengan buah. Asam dengan tu dia tak timbang. Dia hanya timbang buah saja. 100 gram RM3. Cara dia Dia layan diri sini. Konsep layan diri. Dia konsep layan diri. Ambil lah apa pun. Ambil, kita timbang. Ni kiranya ni token dia lah. Manager token lah. Dia pun tak ada harga pun ada kat situ, kita boleh tengok. Okey. Macam-macam ada. Ni special kat sini yang ni. Limau Bali merah VIP. Oh, yang ni yang special. Lepas tu ada lagi buah kundang yang special dah. Oh, buah kundang. Lepas tu pelam telur yang sekarang susah nak dapat. Lepas tu lagi satu amra dengan jambu merah. Tengok guys. Yang ni kat sini nak makan, nak bubur kuah terus boleh. Lepas tu ataupun nak apa? Ni kita buat. Kita belanja. Ni nak bubur kuah terus boleh, nak asing boleh. Satu macam lagi tu. special dia. Tunjuk tu. Ada yang special juga. Yang tu bukan kacang. Tu asam kulit limau yang keping tu kita blend. Itulah dia punya secret dia. Asam kulit kulit limau. Ya. Wow. Keping tu kita blend dia. Lepa resepi sendiri dah boleh blend lah. Alhamdulillah. Kita pergi lagi satu. Sebelum tu alhamdulillah bos tu belanja kita buah tu buah-buahan. Alhamdulillah malam ni boleh sahur sekali dengan buah-buah tu sekali. Okey, sebelah last sekali. Yang ni ada make up. Yang ni kalau orang perempuan suka make up, mainlah di sini. Dia punya ni Nadia Beauty. Dia punya ni. Okey, macam-macam. Okey, dah buka suara dah. Okey. Yang ni kalau nak main booth yang terakhir belah belakang kali. Belakang kali. Okey. Boleh makan raya boleh dah. Okey. Terima kasih. Jom kita pergi. Dalam satu event mesti ada sate. Tapi okey. Ni sate dia. Wah, emas sate. Ni dia punya ni. Okey. Jom kita tengok dia pakai sate dulu. Jom kita tengok dia pakai. Okey. Ya. Bunga Raya Resort. Bunga Raya Resort. Okey. Bagi orang paling bagi ramai lagi orang datang ke Pai Unta ni Okey. Terima kasih. Okey. Next kita pergi tengok. Okey guys, saya nak tunjuk kawasan dia. Nampak tak? Kawasan dia tenang. Belah dalam tu pun tempat orang duk makan. Dan kita nampak suasana dia begitu nyaman. Dekat dengan pokok-pokok yang besar ni. Memang cara penyusunan kios tu memang cukup terbaik lah. Walaupun tengok tak berapa banyak kios, tapi apa yang dia susun tu, dia belah sana ada satu, belah sana ada dua, belah sini dia macam ada poin-poin yang yang elok. Okey, jom. Ni ayam gunting. Ni ayam gunting yang terasa. Yang ni pot yang utama lah. Jom kita tengok. Dia chef jalanan juga. Dia pekerja. Kerang ada dua. Satu AA.
Dia ada rebus dan dia ada bakar. Okey. Dia tempat poker ni memang ramai. Orang ramai. Duduk tengah order kerang. So kita tengok dia punya dia punya set. Ni belangkah ya. Oh sedap, memang sedap belangkah dia. Dia boleh bakar. Telur dia sedap. Wih. Telur dia memang makan telur dia. Belangkah tu. Okey, dia. Hidup-hidup lagi. Dia macam itu. Ni lokal dia. Ni gerang bulu. Okey, ni siput sudu. Ni kerang dia boleh rebus dan boleh bakar. Ni harga dia. Ni dia punya lah. Oh, fresh lagi. Okey, yang ni yang belakang tu pekerja dia untuk chef Jalanan Akmal ni. Okey. Yang ni selera Ramadan Chef Jalan Akmal Bunga Raya Resort. Oh, rasanya Chef Jalanan Akmal punya tempat ni. Dia banyak kios di kawasan ni. Okey, belah belakang ni memang cantik. Nampak lawanya. Nampak kan? Sampai ke hujung tu dia punya malap-malap panorama dia begitu cantik. Kawasan dia pun kawasan dia cantik guys. Tempat duduk dia feeling. Wah. Okey guys, ni tempat ni ada 3 tempat. Ni tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ni dia terang sikit lah. Dia boleh makan sekeluarga, boleh bersembang. Okey guys, itu review saya di tempat ni, Bunga Raya Resort. Harap supporter subscribe yang pernah tengok, alu-alu lah datang ke Parit Buta Bunga Raya Resort. Kawasan ni memang best lah, dengan suasana banyak pokok-pokok. Okey guys, jangan lupa subscribe saya punya channel. Selamat menonton dan salam hormat daripada saya, Bobasu TV. Harap video kali ini boleh memberi manfaat daripada kawasan-kawasan Kerian, Parit Bunta, Bandar Baru, Nibu Tebal bagi kali ini. Okey, selamat menjamu selera waktu malam. This is Utara Kerian. Waktu bulan puasa, inilah cara kami untuk makan kerang waktu malam. Okey, jumpa lagi next video kali ini. Okey, see you.